Korban malpraktek rumah sakit dari Malaysia. Benar. Dipotong khususnya sampai Bila saya mendengar video anda mengatakan layanan hospital swasta kami kurang baik, selepas itu kamu mengatakan operasi dibuat tanpa persetujuan kamu, ya. Kami tak mau mendengar hanya sebelah pihak, dan kami mahu mendengar anda tunjukkan bukti bagaimana hospital itu melakukan, bukan hanya bercakap-cakap di podcast, kan? Hanya mencari keburukan. Di sini saya nak bagi tahulah, undang-undang kami di Malaysia tidak seperti di negara anda. Undang-undang kami di hospital, walaupun hospital kerajaan, walaupun klinik yang kecil atau di Indonesia dia dipanggil puskesmas, tidak boleh buat sewenang-wenangnya. Seandainya ada perkara yang dibuat dengan tanpa mengikut prosedur, Kementerian Kesihatan boleh mengambil tindakan walaupun dia hospital milik pemerintah. Itu kami di Malaysia. Apatah lagi yang di swasta. Sebab apa? Swasta akan menjaga kualiti mereka, kan? Seandainya ada kesilapan berlaku membuat pembedahan tanpa persetujuan tuan tubuh ataupun keluarga mereka ataupun waris mereka, kalau terjadi apa-apa hal, hospital harus bertanggungjawab. Dan di sini kalau kamu boleh benarkan, buktikan, sila lapor kepada Kementerian Kesihatan kami. Dan saya sebagai rakyat Malaysia, kalau benarlah hospital swasta tersebut berlaku kasar, saya menyokong tindakan anda supaya melaporkan dengan Kementerian Kesihatan kami, dan kamu boleh menuntut ganti rugi. Apa masalah setakat bercakap di podcast sedemikian hanya mencari keburukan, itu tidak adil. Anda harus tahu, dunia mengakui layanan hospital Malaysia yang terbaik. Kalau tak terbaik, masakan ramai pengunjung-pengunjung pesakit-pesakit daripada Indonesia datang berubat di Malaysia. Bukan hanya daripada Indonesia, banyak daripada negara lain datang berubat di Malaysia. Sebab layanan hospital kami antara yang terbaik di dunia. Walaupun tidak sehebat di negara-negara, dan kami nak bagi tahu anda, walaupun mereka pendatang asing tanpa permit, tapi layanan kami menyelamatkan nyawa manusia di hospital kami itu lebih diutamakan dari mencari ini. Kamu harus faham.